Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Sera TV. Selamat datang. Saya Nona Husna binti Muhammad Khairukuan, hos anda pada hari ini. Ya, Bersama-sama saya ialah Ustaz Mahadi Bencik. Selamat datang Ustaz. selamat datang juga. Hari ini kita akan membincangkan tajuk Ramadan Bulan Keampunan. Ya, Ustaz, kenapa bulan Ramadan dipanggil bulan keampunan? Silakan Ustaz. terima kasih di atas soalan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan katakan berpuasa seperti mana kewajipan itu kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan konteks ayat ini Allah Taala telah menyebut berkaitan dengan objektif daripada ibadat puasa sebulan itu ialah takwa. Takwa ini salah satu sifatnya pengampunan. Pengampunan. Oleh sebab itulah bulan Ramadan dinamakan bulan pengampunan. Berbetulan pula daripada hadis Nabi SAW, sabda Nabi SAW, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan apa sahaja ibadat bulan Ramadan, khususnya tarawih, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menariknya, Allah Taala mengampunkan dosa hamba-Nya 60,000 orang setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Itu yang menarik. Itu saja. Ustaz, boleh Ustaz kongsikan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan-bulan ini akan meraihkan ke umat Islam? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih soalan yang sangat baik. Itulah sepatutnya kita lakukan di bulan Ramadan. Bukan tidur banyak, bukan main banyak, bukan main gadget dan sebagainya. Bulan Ramadan ini bulan amalan. Meningkatkan amalan. Berbalik kepada hadis Nabi SAW yang Ustaz baca tadi tu, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Untuk meraih kampunan Allah Taala mesti melaksanakan apa sahaja ibadat yang difardukan oleh Allah dan juga yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai sunnah. Seperti contohnya, tentulah puasa sebulan Ramadan itu. Ada orang berpuasa tapi tak salat, itu salah itu. Itu salah. Dari bulan Ramadan, antara amalan yang perlu tekankan ialah tadarus Al-Quran. Berbetulan pula bulan Ramadan ini bulan turun Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan turun Al-Quran. Sebagai petunjuk pada manusia membezakan antara hak dan batil berkaitan dengan peperang Badar itu sendiri. Maka orang yang betul-betul bertakwa pada Allah Ta'ala ambil peluang pada bulan Ramadan ini, iaitu melaksanakan apa sahaja amalan-amalan yang mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan Ramadan sebulan ini ada satu malam Lailatul Qadar. Maka malam ini malam pengampunan. Allah Taala mengampunkan apa sahaja dosa hamba-Nya di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itulah Ustaz mengajak Ustaz sendiri dan semualah yang menonton video ini sama-sama kita mendapat pengampunan Allah Taala daripada amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Insya-Allah diterima Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsiannya. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Sekian dulu podcast Sera TV Sama-sama. pada kali ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.